sebagai agama persekutuan, keistimewaan Melayu dan Bumiputera, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, itu mesti menjadi syarat penting untuk kita letakkan dalam perjanjian bertulis dengan semua parti-parti yang nak kerjasama dengan kita. Apakah parti-parti semua setuju? Setuju. Kita serahkan perjanjian itu. Saya terlibat dalam buat perjanjian tersebut. Saya, Datuk Sri Azalina, Dr. Zamri terlibat secara langsung dalam perundingan ini. Kita letakkan dalam syarat pertama, kalau kita setuju untuk bersama menubuhkan kerajaan perpaduan ini, jangan sesekali sentuh soal kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Perkara 3. Jangan sekali-kali sentuh soal keistimewaan Melayu Bumiputera dalam perkara 153 perlembagaan persekutuan. Jangan sesekali sentuh soal bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dan jangan sesekali mempertikaikan dan meremehkan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu. Itu syarat kita letakkan. Apakah DAP setuju? Setuju, sign. Anwar Ibrahim? Setuju, sign. Mak Sabu? Setuju, sign. Rupanya bukan saja Pakatan Harapan setuju, GPS Sarawak pun setuju, GRS Sabah pun setuju. Ada 19 parti politik setuju untuk menandatangani akor titah raja, tanda tangan bersama dengan syarat-syarat yang UMNO Barisan Nasional letakkan dalam perjanjian tersebut. 19 setuju, 1 saja tak setuju. Siapa tak setuju? Perikatan Nasional. Jadi logik atau tidak, 19 parti politik Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Dusun, Iban semua setuju, sepakat fikirkan soal negara, kestabilan politik. 1 tak setuju, tapi yang dituduh pengkhianat kita. Dan yang dituduh menggadaikan prinsip perjuangan kita. Kita bersama dengan 19 parti politik demi negara, demi kestabilan negara, demi kestabilan rakyat, kesejahteraan rakyat. Tapi kita pula dituduh sebagai pengkhianat. Hari ini dia pergi ke rumah-rumah orang UMNO, dia hasut orang UMNO, jangan sokong UMNO, jangan sokong kerajaan perpaduan, kerana Islam terancam, Melayu terancam, Malaysia akan menuju negara sekular. Bahasa Melayu tidak akan jadi bahasa rasmi, tidak. Keistimewaan Melayu akan terhakis. Saya ni setuju atau UMNO, takkan saya nak menjual parti ini. Saya ini pengurusi marah, masih lagi menjaga amanah rakyat dan juga amanah orang Melayu, masih hantar anak-anak kita keluar negara, masih memastikan bahawa peruntukan besar kepada pendidikan orang Melayu ini sentiasa terjamin. Dan ini dipersetujui oleh kerajaan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Apakah ini akan menyebabkan kita menjual agama kita, menjual bangsa kita? Tidak.